Hello, apa khabar semua? Assalamualaikum, nama saya ialah Ashdam dan hari ini saya akan berkongsi tentang atomi. Okey, apakah itu atomi? Okey, atomi dia merupakan satu perniagaan yang boleh menjana pendapatan pasif melalui konsep pendapatan berasaskan pengguna. Okey, jika ada orang tanya saya dengan ringkasnya saya akan berkongsi tentang atomi ialah atomi ni merupakan sebuah online shopping mall okey yang berasal pada Korea. Okey, di mana yang menjual barangan keperluan harian yang berkualiti tinggi pada harga yang berpatutan. Okey, dan sekiranya kalau kita hendak membeli belah di platform ini, okey, Atomi akan memberi VIP membership secara percuma kepada pelanggannya. Dan jika kita menggunakan membership ini, segala perbelanjaan kita orang akan jimat sebanyak 50% hingga 70%. Okey, sebagai contohnya, berus gigi antibakteria. Kalau kita beli dekat luar sana, harganya sekurang-kurangnya dah RM10. Okey, di Atomi, kualiti yang sama dijual pada harga RM4.25 saja. Okey, kalau berbelanja di Atomi akan jimat sebanyak 50%. Okey, pembasuh muka Atomi bernama foam cleanser. Satu jenis amino acid punya cleanser. Okey, kalau nak guna sikit je. Okey, boleh basuh satu muka. Satu tube tu boleh tahan sekurang-kurangnya 6 bulan. Okey, di luar sana, kualiti yang sama dijual pada harga dan lingkungan RM100. Tapi di Atomi ni, foam cleanser ni cuma RM34. So, kalau kat sini, kita akan jimat sebanyak 70%. Okey, sekarang ni, join ahli adalah percuma. Kemudiannya, berbelanja di Atomi ni dapat jimatkan duit. Okey, konsep sebegini, boleh terima tak kita? Kalau kita boleh terima, kalau kita berkongsi dengan orang lain, mereka boleh terima tak? Kebanyakannya boleh terima. Okey, kalau kita rela untuk nak berkongsi dengan orang lain tentang konsep Atomi ini, maka dengan begitu saja kita berpotensi mendapatkan pulangan dari Atomi. Okey. So, di Atomi ni, kita sebenarnya bukan di Atomi. Di dunia ni, kita walaupun berkedudukan yang berbeza, tapi kita semua orang adalah pengguna. Okey, dan semua orang ada perbelanjaan wajib seperti ubat gigi, sabun mandi, sabun basuh baju, sabun basuh pinggan, shampoo dan macam-macam lagi. Tak kira lah kita ada duit ke, kaya ke, tak ada duit, okey, hutang orang duit pun, benda semua ni wajib untuk dibelanja. Okey, dan selama ni kita berbelanja dekat Giant Tesco EconSave, beli barangan keperluan harian kita, ada tak apa-apa kita dapat pulangannya? Tak pernah. Betul lah. Sebab tu, kita pada zaman sekarang ni, kita harus menjadi seorang pengguna yang bijak. Seorang pengguna yang bijak, pertama sekali, dia harus menggunakan produk yang berkualiti. Okey, di mana dengan harga yang berpatutan. Okey, di Atomi ni, kita orang memberi produk yang berkualiti. Okey, selain tu, kita boleh tolong jimatkan awak punya duit dulu. Okey, sekiranya awak rasa produk ni tak sesuai dengan awak, jangan risau. Awak boleh pulangkan dalam masa 30 hari. Okey, dan berbelanja di Atomi ni, kesemuanya kita boleh dapat poinnya. Dan poin ni jika dikumpulkan, ia boleh jadi income. Okey, so saya cakap jimatkan duit. Kalau kita lihat gambar di bawah ni, berus gigi, satu batang, baru RM4.25 saja. Pencuci muka, satu tube RM34, boleh tahan 6 bulan. Okey, hand sanitizer, satu botol RM5.60. Koyok RM2.20 je sekeping. Ubat gigi kecil, RM5 je satu tube. Okey, so di Atomi ni kita belanja apa yang biasanya kita belanja, jimat duit yang biasanya kita tak dapat jimatkan, kemudian ni kita jana income yang biasanya kita tidak dapat janakan. Itu barulah pengguna yang bijak. Okey. So di Atomi ni tadi saya cakap dia boleh kumpul point. Okey. So point tu di Atomi kita panggil dia point value. Apakah itu point value? Okey, point value ni kita short form panggil PV. Okey, segala produk yang kita berbelanja di Atomi ni boleh kita kumpul dia punya PV. Dan setiap produk ni PV dia ada masing-masing punya PV. Okey, dan PV ni dia dibahagikan pada dua jenis. Satu PV peribadi, kedua ni PV kumpulan. Okey, dan kedua-dua jenis PV ni dia akan menentukan berapa banyak kita dapat di Atomi. Senang kata PV ni duit lah. Okey. So, pertama sekali, PV peribadi. Apakah itu PV peribadi? Okey.
kita berbelanja menggunakan ID kita sendiri, kesemua PV dari perbelanjaan itu dikira PV peribadi. So sekiranya sekarang ni kita belum join Atomy lagi. Okey, kemudian kalau kita nak berbelanja di Atomy, kita boleh join ahli percuma, betul lah. So kalau kita sudah dapat ID-nya, kita berbelanja di Atomy guna ID kita sendiri tu, maka PV yang terkumpul tu kirakan PV peribadi. Okey, dan PV ini dia terkumpul seumur hidup. Okey, bermaksudnya hari ni saya beli 10,000, besok saya beli 20,000, dia terkumpul jadi 30,000. Okey, lusanya saya beli 50,000, terkumpul jadi 80,000. Okey, dan PV ini dia tidak akan jadi kosong. Dia terkumpul seumur hidup, tak akan jadi kosong. Okey, dan sekurang-kurangnya PV peribadi ni kena ada 10,000 PV, baru boleh kita kumpul PV yang kedua, iaitu PV kumpulan. Ramai orang cakap dengan saya, Ash, 10,000 PV, RM10,000 ke? Bukan, jangan risau. Di Atomy ni, PV dia sangat besar. Kalau kita lihat gambar di bawah ni, berus gigi satu kotak ada 8 batang di dalamnya, RM34, PV dia RM4,700. Pencuci muka RM34, okey, 3,000 PV. Hand sanitizer RM28, 2,000. Koyot RM110, 10,000. Ubat gigi RM20, 2,760 PV. Okey, yang paling murah saya pernah kira, kalau kita beli satu kotak berus gigi dan 2 kotak ubat gigi kecil, okey, harga dia cuma berapa? RM74 saja. Okey, dah boleh dapat 10,000 PV. So, ada 10,000 PV, baru kita boleh kumpul PV yang kedua, iaitu PV kumpulan. Okey, PV kumpulan ni sekejap lagi saya kongsikan. So, dekat Atomy ni, PV peribadi ni, dia ada 5 tahap. Okey, dan PV peribadi itu terkumpul seumur hidup. Okey, katakanlah kita sudah ada 10,000 PV. Okey, kita berpotensi mendapat RM80. Okey, dan sekiranya kalau kita asyik membeli barang, 10,000 PV tak cukup nak beli ni, nak beli tu. Kemudian kalau kita beli balik lagi, macam kita beli ubat gigi, berus gigi, kemudian kita beli barangan kecantikan kulit, kita beli makanan, minuman dan berbagai-bagai di Atomy, terkumpul sampai satu hari nanti 300,000 PV, maka kita berpotensi mendapat RM240. Okey, dan sekiranya kalau kita orang rasa, oh, Atomy punya produk sangat bagus lah, saya nak try dia punya barang-barang baru. Okey, so katakanlah 3 bulan kemudian kita punya PV terkumpul jadi 700,000 PV. Dan di sini kita berpotensi mendapatkan RM240 hingga RM480. Dan seterusnya 1.5 juta. Okey, kita berpotensi mendapat RM240 hingga ke RM960. Dan akhir sekali 24 juta PV, kita berpotensi mendapat RM240 hingga RM5,000. Okey, so kita kena ingat bukan berbelanja PV peribadi saja akan terus dapat income. Okey, nak dapatkan income juga bergantung kepada PV yang kedua, iaitu PV kumpulan. So apakah itu PV kumpulan? PV kumpulan ni merupakan kesemua orang yang berbelanja di bawah kita ni, PV itu semuanya dikirakan PV kumpulan. Okey, tak kisahlah kat bawah tu orang kita ke, orang kita kenal, tak kenal pun semuanya dikira. Dan di ke bawah semua tu semuanya dikira. Okey, tiada had. Okey, dan PV kumpulan ni dia juga terkumpul sampai kita dapat bonus dan tiada had masa. Katakan hari ini saya kumpul, tak sampai dia punya tahap dia akan terkumpul jadi hari kedua ke hari kedua. Okey, so hari kedua tengok saya cukup ke tak? Kalau tak cukup dia akan terkumpul jadi hari ketiga. Okey, terkumpul sampai bila? Sampai kita dapat duit. Okey, tak dapat duit dia akan continue kumpul. Dan PV kumpulan ni dia dibagikan kepada dua kumpulan, iaitu kiri dan kanan. Alright, so bagaimana Atomy memberi pulangan kepada ahlinya? Sekiranya kita punya PV peribadi sini sudah capai 10,000 PV, okey, dia juga harus kena lihat kita punya kiri dan kanan. Dan sekarang ni kalau kita menggunakan produk Atomy ni, kita dah guna bagus. Kita dah guna bagus, kita kongsi dengan rakan-rakan kita. Okey, dan rakan-rakan kita pun nak cuba try. Dia pun join ahli. Dia join ahli pun dia membeli di bawah kita. Okey, dia berbelanja, kemudian dia pun rasa produk ni baguslah. Okey, dia pun nak share dengan kawan-kawan dia yang lain. Okey, so kemudian dia upload share dengan lain, orang tu pun join bawah dia. Okey, dan orang tu pun berbelanja di bawah dia juga bersamaan dengan berbelanja bawah kita juga. Alright, kemudian lama-kelamaan kita dah buat Atomy ni semakin ramai yang berbelanja di bawah kita. Kemudiannya poin di kiri dan kanan dia jika terkumpul sehingga 300,000 PV di kiri dan 300,000 PV di sebelah kanan, maka kita boleh dapat RM80. Dan sekiranya kita orang tiap-tiap hari boleh dapat RM80 ni, tiap-tiap hari boleh dapat 300,000 PV,
300,000 PV, maka kita boleh tiap-tiap hari dapat RM80. Kalau 2-3 kali sehari, 2-3 kali sehari lah kita dapat RM80. Okey. Seterusnya, sekiranya PV peribadi kita terkumpul sehingga 300,000 PV dan di kiri dan kanan juga terkumpul sebanyak 300,000 PV, 300,000 PV, kita akan dapat bukan RM80 lagi. Kita akan dapat RM240. Okey, kemudiannya dia terkumpul lagi PV peribadi kita. Okey, terkumpul jadi 700,000. Dekat sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau kita orang hari itu dapat 300,000 PV di sebelah kiri dan sebelah kanan, maka kita akan dapat RM240. Tapi pada hari itu kalau kita dapat 700,000 PV di sebelah kiri, 700,000 PV di sebelah kanan, maka kita akan dapat RM480 plus minus. Okey, kemudian dia kalau ia terkumpul jadi 1.5 juta PV, di sini dia ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika kiri dan kanan masing-masing dapat 300,000 PV, kita akan dapat 240, 700,000 PV, 700,000 PV di kiri dan kanan, maka kita akan dapat 480. Dan sekiranya di sebelah kiri kita ada 1.5 juta, di sebelah kanan kita ada 1.5 juta, kita akan dapat RM960. Okey, dan last sekali, jika kita punya PV peribadi ni terkumpul jadi 2.4 juta, di sini kita ada 7 kemungkinan. Kemungkinan pertama iaitu kalau kiri dan kanan masing-masing 300,000, kita akan dapat 240. Kalau kiri dan kanan pada hari itu dapat 700,000 PV, kita akan dapat 480. Pada hari tersebut, jika kita dapat 1.5 juta kiri dan kanan, maka kita akan dapat 960. Okey, 2.4 juta, 2.4 juta, kita akan dapat RM1,440. Okey, 6 juta kiri, 6 juta kanan, kita akan dapat RM2,400. Okey, 20 juta, 20 juta kiri dan kanan, kita akan dapat RM4,000. Dan akhir sekali, maksimumnya adalah kiri kalau kita boleh capai 50 juta PV kiri dan kanan, kita akan dapat sehingga RM5,000. Okey, RM5,000 tu sangat-sangat banyak setiap hari. Kalau ada orang boleh dapat ke sampai RM5,000 setiap hari? Kalau awak rasa awak dalam setahun boleh buat ni, saya rasa ada kalau awak Superman boleh lah. Okey, tapi orang-orang Korea ni, mereka guna 10 tahun punya masa untuk mendapat pendapatan setiap hari RM5,000. Kalau awak bayangkan awak 10 tahun, awak diberi 10 tahun untuk mendapat tiap-tiap hari RM5,000, okey ke tak? Kepada saya sangat-sangat okey. Okey, so ramai orang tanya saya, Ash, orang Korea ni join awal lah. Kalau dia join awal ni, mesti mereka dapat paling banyak kan? So, kalau kita orang join lewat ni, malas nak buat, kita tak akan dapat apa-apa. Jangan risau, okey. Dekat sini, dekat Atomy, okey, komisen umumnya RM5,000 per hari adalah maksimum. Okey, di Atomy komisen umum ada ceiling cap iaitu RM5,000 satu hari. Okey, tak kira lah orang yang awal join ke, lewat join, mereka tetap berpeluang mendapat RM5,000 satu hari. Okey, maksudnya lama kelamaan income semua orang akan sama rata. Okey, jika satu hari RM5,000, kita berpotensi menjana pendapatan pasif sebulan RM150,000. Okey, untung orang yang bertindak awal ni, mereka cuma boleh dapat passive income dari awal je. Okey, kalau kita orang bertindak sekarang, mungkin dalam 4-5 tahun pun kita akan jadi seperti mereka. Okey, kita akan sama tahap dengan mereka. Okey. So, selain daripada komisen umum ni, Atomy juga memberi 20% keuntungan syarikat kepada ahlinya yang berjaya mencapai mastership, iaitu bonus kepimpinan serta pelbagai anugerah pencapaian. Okey, yang ni kita tak share sangat lah. Okey. So, mari kita kenali latar belakang syarikat Atomy. Okey, dekat Atomy ni dia ada dua syarikat gegasi yang backupkan Atomy. Pertama adalah Korean Atomic Energy Research Institute. Kalau short form kita panggil dia KAIRI. Okey, KAIRI ni dia merupakan satu institusi yang dimiliki oleh kerajaan Korea dan mempunyai lebih dari 1,000 saintis yang bekerja di dalamnya. Okey, dan ia merupakan institusi pengkajian kedua terbesar di dunia, hanya di belakang NASA. NASA tu yang hantar angkasawan ke angkasa. Okey, yang daripada US tu. Tu pertama terbesar di dunia. KAIRI ni kedua terbesar di dunia. Okey, so dekat KAIRI ni mereka mempunyai teknologi yang sangat-sangat canggih. So, apabila mereka hendak mengeluarkan barang produk dengan menggunakan teknologi mereka, mereka harus mencari penghilang. Dan penghilang tersebut bernama Kolmar Korea. Ramai orang tak pernah dengar Kolmar Korea. Tapi, Kolmar Korea ni merupakan antara 3 syarikat OEM dan OEM terbesar di dunia. Antara produk-produk yang dikeluarkan oleh Kolmar Korea ni adalah jenama terkemuka seperti Chanel, Lancome, Shiseido, Artistry, New Skin, L'Occitane, Bobbi Brown, Estée Lauder, New Skin, Mary Kay, Simplicity dan lain-lain lagi.
Okey, dan Kolmar Korea ni mempunyai sejarah lebih pada 100 tahun. So, Kolmar Korea ni dan Kyrie ni bekerjasama maka keluar satu anak syarikat yang baru bernama Kolmar B&H. Dan segala produk-produk yang dibangunkan oleh Kolmar B&H hanya boleh didistribusi oleh Atomy. So, Atomy dia mainkan peranan hub distribusi global. Okey, di mana dia tolong distribusikan barang ni, dia menjadi satu tempat broadcasting dan kemudian dia benda-benda yang diletak ke dalam Atomy ni akan diletakkan di online shopping mall Atomy. Alright. So, Atomy ni juga menggunakan strategi GSGS, iaitu Global Sourcing, Global Sales. Okey, kalau kita lihat bermaksudnya di negara mana Atomy masuk ni, dia akan mengambil negara tersebut punya produk dan kemudian dia akan jual kepada satu dunia. Okey, dia akan distribute ke satu dunia. Okey, so kat Malaysia ni ada tak produk-produk Malaysia? Ada. Okey, hand sanitizer. Okey, semasa pandemik ni boleh try kita punya hand sanitizer. Hand sanitizer kita orang sangat-sangat bagus. Okey, dia tak melekit. Alright. Kemudian dia produk yang paling laris dekat Atomy Malaysia adalah kita punya oil patch. Okey, dan oil patch ni atau kita panggil koyok adakah datang pada Korea? Tak. Dia datang daripada Taiwan. Okey, dan kemudian dia dari Jepun kita ada stokin wanita, kemudian di Mexico ada extra virgin avocado oil dan di Cambodia ada Atomy Comfort Black Pepper dan negara-negara lain pun ada. Okey, saya tak letak di sinilah. Okey, so kalau kita lihat ni, Atomy ni sebenarnya dia baru je 10 tahun. Dia bangunkan pada tahun 2009 dan sehingga kini dia sudah 11 tahun. Tapi 11 tahun ni, Atomy sudah berjaya memasuki ke 15 buah negara. Okey, start daripada Korea, kemudian dia Amerika, Jepun, Kanada, Taiwan, Singapura, Kemboja, Filipina, Malaysia, Mexico, Thailand, Australia, Indonesia, Russia dan last kali baru buka di China. Okey, dan satu dunia ni sudah mencecah 10 juta ahli. Okey, dan tak lama lagi dia akan masuk ke India, Colombia, Hong Kong dan Vietnam dan negara-negara Eropah juga dan juga Amerika Selatan. Okey, so Atomy ni dalam masa yang begitu singkat, dia mampu berkembang dengan begitu cepat. Semua ni berterima kasih kepada kita punya pengasas iaitu Mr. Hangil Park atau kita panggil dia Park Hangil. Okey, Mr. Park Hangil ni dia merupakan seorang yang mempunyai visi yang sangat jauh. Okey, di mana dia cakap Atomy ni dia harus membuatnya satu perniagaan yang boleh dibuat lebih pada 100 tahun. Okey, dan dia juga ingin membuat satu matlamat di Atomy itu mencapai 100 bilion punya sales. Okey, dan setakat ni Atomy sudah mencecah 2 bilion punya sales. Okey, so masih jauh lagi. Alright. So Mr. Park Hangil ni, dia bukan orang-orang yang biasa. Kalau kita lihat di sini, Mr. Park Hangil ni pernah masuk ke dalam majalah Fortune dan Forbes. Okey, Fortune dan Forbes ni kalau nak masuk majalah ni, kalau kita ada duit banyak mana pun, kita bayar diorang pun, diorang tak akan temu ramah kita. Okey, nak masuk ke dalam majalah ini, kita harus memberi satu impak yang besar kepada masyarakat. Barulah kita boleh ditermu ramah oleh majalah-majalah ini. Okey, dan selain tu Atomy dan Mr. Park juga pernah masuk ke dalam siaran TV di Korea. Okey. So, cerita sikit tentang latar belakang Mr. Park ni. Mr. Park ni sebelum Atomy ada di dunia ni, okey, dia merupakan seorang pesakit kolon kanser dan pada masa tu doktor cakap dengan dia cuma ada masa 6 bulan je untuk terus hidup. Tapi kebetulan kawannya yang bekerja di Kyrie tu, dia telah membawa hemohim ni dan dia telah memberikan kepada Mr. Park minum hemohim ni. Okey, sekarang ni hemohim ni merupakan satu suplemen yang boleh tolong stabilkan kita punya immune system. Okey, dan sekarang ni hemohim ni sudah dipasarkan di Malaysia dan dia telah diiktiraf oleh KKM Malaysia dan juga telah mendapat MAL number dan juga KKLIU number. Okey, dan selepas dia mengamalkan hemohim ni, dia pun sehingga sekarang sudah sihat walafiat. Okey, so so Atomy ni, apa yang perlu kita tunggu lagi? Dia merupakan satu bisnes yang tiada kos, tiada risiko. Menarik bukan? Okey, kalau kita nak join ahli ni, penyertaan tak perlu duit. Ia adalah percuma. Dan di Atomy ni, kita cuma perlu beli apa yang perlu saja. Yang tak perlu, jangan beli. Okey, dan apabila kita beli itu pada masa yang sama, kita boleh kumpulkan PV. Dan jika kita orang menggunakan produk yang bagus, cuma perlu kongsikan kepada rakan-rakan. Dan dengan begitu, kita berpotensi mendapatkan pulangan. Okey, so jangan tunggu lagi. Okey, sebab di Atomy ni tak payah, sekali saya cakap, penyertaan dia adalah percuma, betul-betul zero cost. Okey, kita tak perlu bayar setiap tahun. Okey, tiada yuran tahunan. Okey, dan juga di Atomy tiada maintenance, tiada paksaan pembelian.
Okey, dan di Atomi ni tidak perlu jual. Okey, kita cuma berkongsi je tentang produk yang bagus, kita kongsi pada orang lain. Kalau orang tu nak beli dari kita, kita cakap kita tak jual. Kalau awak nak beli, awak join jadi member dulu, awak pergi ke Atomi Atomi ni website, awak beli sendiri. Okey, dan di Atomi ni rangkaiannya adalah global. Okey, bermaksudnya dia punya rangkaian ni bukan hanya had di Malaysia je. Kalau kita ada orang di India, di Singapura, di Indonesia berbelanja di sana di bawah kita punya network, maka kesemua orang tersebut punya PV kita pun dapat kumpul. Dan paling penting sekali di Atomi ni kita jimatkan duit dulu. Okey. So perkongsian saya sampai di sini saja, dan sekiranya awak semua yang telah mendengar perkongsian saya pada hari ini berminat hendak menyertai Atomi, boleh masuk ke dalam grup Telegram kami. Okey, dan kemudiannya mencari ahli yang membawa anda masuk ke dalam grup tu dan sertai ahli Atomi. Okey. So saya berharap kepada sesiapa yang sudah membuka hati kepada Atomi ini dan ingin menjalankan perniagaan ini, saya berharap kita boleh menggunakan platform ini dan berjaya bersama-sama di Atomi. So sekian saja perkongsian saya sampai di sini saja. Terima kasih.